tempat. Perdana Menteri Tun Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah negerinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Yang telah dipilih oleh Raja di Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong Tuanku Abdul Rahman. Dan akhir sekali, Wakil Baginda Queen yang Tamat Mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat penghargaan kepada Perdana Menteri. Dia diiringi oleh Persaudaraan Tinggi Persekutuan yang akhir Sir Donald McLaughlin. Juga menegaskan orang-orang Inggris merasa bangga bahawa perhubungan dengan Malaya adalah berdasarkan kemauan dan perasaan mereka keagamaan. Dengan hal ini, maka usaha kuasa pemerintahan yang menjadikan Malaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasib polisi. Dengan ini saya mengikhlaskan 31 Ogos 1957 Malaysia telah merdeka. Merdeka! 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 Okey, semua boleh dipersilakan berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu